Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapri. Okay, ni kita ada sebiji Azhar yang dah di-convert ke display belakang. Alright. So, hari ni dia akan buat pemasangan servo brake double layer. Jadi Azhar ni dia ada ABS. Okay. So ada ABS, senang sikit lah kerja sebab dia pakai 2 pipe lah. Kalau tak ada ABS dia 3 pipe. Jadi dia punya servo ni pakai yang Honda Stream punya lah. Alright, pakai Honda Stream punya. Dia 3 layer lah, dia 3 layer. Tapi orang panggil dia double layer. Jadi ini kita dah siap cat, master pump pun kita dah siap servis semua lah, tinggal nak pasang saja lah. So kita dah cabut dia punya intake semua lah. Sekarang ni kita buka dia punya master pump ni dan juga servo kan. Alright guys, so kita dah buka dia punya servo brake booster yang asal kereta lah. Jadi so inilah dia punya perbandingan antara servo lama dan juga servo baru lah yang kita akan pasang. Kalau tengok sini dia punya diameter dia memang besar lah. Yang ni besar, yang ni kecil sikit. Cuma yang ni dia ada 3 layer lah. Yang ni dia single layer. So yang jenis ni dia simpan angin banyak oh. Kalau orang dulu orang suka pakai macam botol yang sambung dekat intake untuk lagi cengkaman lah bila brake, simpan angin banyak. Sekarang kita pakai servo ni lah. Dia respon dia kita pijak sikit je, dia terus lekat. Ok, sekarang kita dah masuk dia punya brake booster yang double layer ni lah. Dia tapak dia ngam-ngam lah, ikat sesedap rasa. Agak-agak bila tekan pedal tu dia tak bergerak, ok lah. So sebelum masuk master pump kita kena bengkok dulu lah dia punya pipe ni. Bengkok sebab dia asal dia sebelah kiri, kita kena bengkokkan dia duduk sebelah kanan. Hati-hati masa bengkok tu, jangan sampai dia patah. Kena pakai sarung tangan lah nak bengkok-bengkok dia pun. Ok guys, so kita dah masuk servo pump. Pipe kena bengkok-bengkok sikit lah. So kita kena monitor tengok lah. Biasa jangan bagi sangkut horsepower steering lah. Sebab enjin ni bergerak. Takut bila lama-lama horsepower steering tu bergesek dengan pipe besi ni, bocor. Tu yang kita tak nak. Jadi tengok dia punya ruang apa semua cun kan. Lepas tu kita masuk tabung dia. Tabung sini lah. Alright. So yang lama punya kita pakai balik. Cuma bracket tu kita kena extend lah. Sebab yang modified ni dia panjang, master pump dia panjang. Kalau yang standardnya dia pendek. Right. Ok, so kita dah pasang dia punya servo brake. Komplit semua dengan siap tabung. Tabung kita kena jack sikit. Bagi tabung ni tinggi. Right. So sekarang kita buat proses bleeding. Biasanya untuk bleeding tu kita akan buat depan dulu lah. Settle depan ni, lepas tu kita buat belakang. Ok, baru dia brake tu dia tinggi. Kalau kita buat belakang dulu, lepas tu baru kita buat depan, nanti kadang-kadang dia jadi tenggelam oh. Sebab tu kita kena buat depan dulu, lepas tu baru belakang. Ok, jom kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom. Jalan. Brake ya. Lari. Baru macam kereta. Okey. Okey bang. So dia tak payah apa, bleeding semua okey dah kan? Dah bleeding, dah tune dah tu. Okey, brake ya. Confident. Tak apa, rumah boleh bawa ni. Straight. Boleh ya? Boleh. Kena bagi tahu rumah ha. Dia kalau jalan slow pun apa pijak brake ya? Slow pijak brake. Pijak. Ada gigit. Ini ada bukan gigit tu kan? Gigit tu tak ada bang. Kalau ikut kan itulah. Okey, sebelum dah selepas macam mana bang? Saya rasa best.
Memang ada gigit. Itu gigit ada rasa juga. Kalau sebelum ni? Sebelum ni macam tak nak berhenti pun ya. Baik kita ringan, baik kita berat kan. Punya kondisi sama, dia tak berapa gigit tu. Gigitan tu dia tak bisa macam ni bisa. Bukan nak racing tapi nak safety. Macam ni okey cuba. Tak payah tekan kuat-kuat tapi dia gigit lah. Gigit Alright. Macam itulah kelebihan dia. So Azhar ni dia dah upgrade disc brake belakang, dan juga baru ni upgrade servo. Baru dia rasa dia punya feel dia tu kan. Betul, tak payah tukar brake hose, tak payah pakai brake braided punya hose. Kita buat satu ruan. Macam ni lah puas hati lah. Kita tengok berapa lama boleh pakai rasa ni lama ni. Dia dah gigit macam ni dah. Kita upgrade spec daripada asalnya, kita ambil yang tinggi sikit lagi. Tak ada major modified, minor modified lah, tapi still standard condition lah. Alright. Standard juga. Padu lah. Padu babe. Okay, Alhamdulillah, owner puas hati, kita pun happy. Okay bang, salam. So jangan lupa like, share dan komen YouTube Faizal Khalid channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.